Tengah cari suplemen yang boleh bantu you control selera makan ya. Jadi saya akan share macam mana omega 3 yang high EPA dan DHA boleh bantu you untuk control nafsu makan dan bantu you untuk kurus. Saya Amin Kamarudin. Okay, kalau first time belum lagi follow channel saya, klik follow dan komen bakar lemak. Baik, kalau kita tengok kan, cabaran utama ialah komitmen. Dan dalam komitmen ni, apa cabaran utama dalam komitmen ialah rasa nak makan sedap. Rasa nak makan nasi, rasa nak makan ayam, rasa nak makan burger. Ada setengah orang rasa nak makan kek. Setengah orang tak boleh nak tinggal kopi. Kopi yang tak manis, okeylah kopi yang manis tu. Okay, jadi sebenarnya benda tu sedikit sebanyak, dia adalah kesan daripada kita punya hormon sebenarnya. Bukan sekadar memori, hormon kita. Nama hormon tu ialah hormon leptin. Hormon leptin ni adalah hormon lapar dan secara spesifik lagi hormon membuatkan kita rasa nak makan benda-benda yang tak sihat lah basically. So bila kita ambil omega 3 yang high quality, yang tinggi EPA 90%, the best dekat market, tinggi penyerapan, ada kajian klinikal penggunaan 10 tahun, tak ada side effect, kesihatan lagi bagus kan. Jadi apa yang dibuat, dia akan bantu untuk kurangkan enzim leptin ni. Dia akan bantu untuk kurangkan kerakusan enzim ni supaya bantu kita untuk kontrol kita punya craving tu. Jadi ini adalah salah satu suplemen yang pada saya, if you nak kurus, salah satu suplemen yang wajib dah you ambil. Dan kena faham juga, bukan sekadar di control craving, dia akan bantu bakar lemak dekat dalam organ. Di sekitar organ, bukan dalam organ, sekitar organ, perut, dada kan, dia akan bantu. So nak memilih suplemen yang bijak, okay, berdasarkan bajet anda dan keperluan anda, boleh komen bakar lemak.